Ibu, Yen beli kereta mewah. Hah, kenapa Yen beli kereta? Yen kan masih kecil, mana boleh memandu? Kenapa ibu marah? Kita kan kaya. Hah? Ibu, Yen tak nak makan makanan ni. Yen nak makan dekat restoran mewah. Yen, jangan membazir makanan. Tapi kita kan kaya. Nampaknya Yen suka bazir duit. Ibu, boleh bagi Yen RM1,000? Yen nak pergi shopping. Shopping? Keluarga awak dah miskin. Hah? Kita dah miskin? Betul tu Yen. Duit kita dah habis. Ibu, Yen lapar. Boleh tak ibu beli makanan untuk Yen? Maaf Yen, ibu tak ada duit. Nah, ambil bunga ni. Yen boleh jual bunga ni untuk dapat duit. Ada sesiapa nak beli bunga tak? Tak sangka, susah betul nak cari duit. Yen, kenapa menangis? Ibu, Yen menyesal. Yen selalu bazir duit dulu. Sekarang Yen tahu, cari duit tu bukan senang. Baguslah kalau Yen dah faham. Maksudnya Yen dah boleh balik rumah semula. Hah? Balik rumah? Sebenarnya dia ni kawan ibu. Kami berdua cuma berlakon supaya Yen belajar hidup susah. Sekarang Yen dah belajar. Kita boleh balik rumah. Jadi sekarang Yen dah faham. Cari duit tu bukan senang. Korang pun setuju kan?